Hey korang, ni 2 minute dome dari palingwow.com. Kalau korang nak pasang kemah ni, tak sampai 2 minit pun. Nak set up dia senang je. Tarik je, lepas tu pop, dah siap. Kemah ni berdiameter 400 cm dan tinggi 220 cm. Berat dia dalam 31 kg. Kemah termasuk aksesori dan dia punya material pula high density Oxford fiber. Semua tulang-tulang kemah ni semuanya fiberglass lah. Dalam kemah ni korang nak letak 2 queen pun muat. Kalau korang letak single queen, ada ruang untuk sembahyang lah. Memang luas sangat. Untuk aksesori dia ada bagi 2 waterproof privacy cover warna hitam. Nak pasang zip je. Lepas tu dia ada bagi TPU red cover. Yang ni look sinar lah, boleh nampak. Nak pasang zip je. Lepas tu dia ada bagi rainfly untuk extra protection waktu hujan lebat. Yang specialnya dome ni ada owning yang korang boleh zip sahaja untuk sambung depan kemah korang. So far ni lah kemah paling best kita orang pernah pakai. Lagi laju daripada Auto-10, lagi laju daripada A10. Kalau bab kemas ni lah kemah yang paling senang sekali korang nak kemas. Takat tolak je dah settle. Terus boleh balik.